Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Ali Batisha binti Rizal, Gubernur Metrik di 2025 111 6508. Dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang masalah juvenile gangs yang sering dikaitkan dengan kenakalan dan jenayah remaja. Namun persoalannya, adakah masalah ini hanya boleh ditangani dengan hukuman atau sebenarnya ia boleh dicegah di awal peringkat sekolah? Juvenile gangs merupakan satu bentuk delinkuensi remaja yang melibatkan kumpulan remaja melakukan tingkah laku yang menyimpang daripada norma masyarakat. Jadi, sekolah ini merupakan satu tempat yang paling penting untuk mencegah penglibatan remaja dalam juvenile gangs kerana di sinilah pembentukan saksiah dan pelajar berlaku. Kenapa pencegahan di sekolah itu penting? Kerana jika kita tidak mencegah dari peringkat awal, penglibatan dalam juvenile gangs ini boleh membawa kepada masalah disiplin seperti ponten sekolah, buli dan jenayah yang lebih serius. Oleh itu, peringkat pencegahan di sekolah ni adalah lebih berkesan berbanding dengan hukuman semata-mata. Okey, kita pergi kepada teknik pertama iaitu pembinaan persekitaran sekolah yang positif. Iaitu teknik pencegahan pertama ni mewujudkan persekitaran sekolah yang positif dan selamat sebab sekolah ni dia perlu menekankan satu nilai hormat, kerjasama dan rasa kekitaan tu supaya dapat mengurangkan lagi kecenderungan pelajar untuk mencari perlindungan dalam kumpulan yang negatif seperti kumpulan juvenile gangs. Seterusnya, teknik yang kedua iaitu pengaruh rakan sebaya yang positif. Di mana teknik ini menunjukkan di mana membina pengaruh rakan sebaya yang positif. Disebabkan pelajar ni dia lebih cenderung untuk meniru tingkah laku rakan mereka. Oleh itu, program mentor rakan sebaya dan aktiviti berkumpulan yang sihat mampu membantu mereka untuk membentuk tingkah laku yang positif dalam kalangan pelajar. Selain itu, teknik yang ketiga iaitu peranan guru dan juga kaunselor. Guru dan kaunselor sekolah perlu memainkan peranan penting dalam mengenali pasti tanda-tanda awal penglibatan pelajar dalam juvenile gangs. Jadi apa yang mereka perlu lakukan? Bimbingan awal dan juga komunikasi berkesan dapat membantu pelajar membuat keputusan yang lebih baik sebelum mereka terpengaruh dengan tingkah laku devian. Seterusnya, kerjasama di antara pihak sekolah dan juga keluarga. Kerjasama antara pihak sekolah dan keluarga ini merupakan satu teknik pencegahan yang sangat-sangat penting kerana sokongan emosi dan juga pemantauan daripada ibu bapa dapat mengurangkan risiko pelajar tersebut untuk terlibat dengan delinkuensi remaja. Secara kesimpulannya, juvenile gangs ini bukan satu masalah yang tidak boleh dicegah, tetapi dengan teknik dan pencegahan yang berkesan di sekolah, remaja ini dia boleh dibimbing ke arah tingkah laku yang positif. Jadi sama-samalah kita ingat bahawa mencegah itu lebih baik daripada menghukum. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.